pertama yang tak tahu apa antara solusi sekiranya anak batuk, sesama dan sebagainya, dan tak tahu jalan penyelesaian macam mana. InsyaAllah hari ini kita kongsikan bagaimanakah seorang ibu atau ayah yang mungkin boleh praktikkan di rumah untuk anak-anak mereka yang mungkin batuk dan sesama. Betul. Dan Sofia bukan saja anak pertama, anak kedua pun Kadang-kadang masalah kan. Nak buat ni, insya-Allah hari ini teknik untuk membantu bayi yang berkahak bersama dengan Cikgu Zatiha dan Ishak, insya-Allah ataupun lebih manis ataupun lebih mesra pandangan. Boleh. Okey, insya-Allah kita ni sebagai daripada kaunselor susu ibu ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, jadi apa ini? Contoh ini baby. Ini baby saya hari ni lah. Baby hari ini. Belum lagi berusia 6 bulan. Maksudnya di bawah 6 bulan ada. Bolehlah kalau dah 6 bulan. Dan batuk berkahak. Apakah antara rawat ataupun apakah yang perlu dilakukan seorang ibu ataupun ayah? Okey, semestinya menjadi seorang ibu dan ayah tidak akan risau bila anak mereka kesan dia batuk dan sesama dan kadang-kadang pernafasan dia menjadi macam sempit dan ada sedikit bunyi lah di sini ataupun bisa. So rawatan awal di rumah sangat penting untuk kita sebelum dibawa ke hospital lah. Kalau terlampau teruk memang kita advance untuk ke hospital. Cuma rawatan di rumah ibu boleh buat beberapa teknik lah yang kita ada. Antara teknik teknik yang pertama selalunya kalau untuk natural lah, kita lebih suka untuk gunakan bawang putih. Kita tahu bawang putih ni memang mempunyai kata dia punya antibakteria lah, antibakteria untuk meneguhkan kahak baby. Selalunya kita ambil bawang putih tu dan kita bakar untuk keluarkan minyak dia, campur dengan minyak masak ataupun minyak olive oil. Jadikan macam minyak panas yang sapu dekat dada dengan dia punya tapak kaki. Biasanya selepas kita sapu dengan minyak bawang putih tu, kita satu teknik yang penting yang selalu saya share dekat Facebook, dekat audience, teknik percussion. Teknik percussion ni teknik tepuk-tepuk dan biasanya di pusat-pusat perubatan dia akan buat teknik ni pada anak kita. Macam nak tepuk tu? Macam nak salah tepuk mana? Macam mana? Cara tangan kamu memang sangat membantu lah. Saya nak cubalah. Okey, dia macam ni. Cara yang salah bila kita punya tangan flat. Tangan flat. Bila tangan flat macam ni, baby akan rasa sakit sangat kalau kita tepuk. Macam kena tampar. Macam kena tampar kan kalau kita kena tampar tu sakit. Tapi untuk baby selalu kita buat cup. Macam ni. Tangan macam ni. Macam ada ruang sikit. Bunyi tu jadi padu. Betul yang di belakang kita akan buat dua bahagian. Macam baby ni dua konsep. Sini kita akan duduk untuk anak baby. Mula kita baringkan dulu, nanti baru kita pusingkan. Dia 15 minit pertama kita buat kat depan dulu, chest. Kita bedung dulu. Kita bedung dia, nanti dia meronta-ronta. Di rumah ya sekarang ni kan macam tengah musim dan sebagainya. Katakan rawat sebelum kita nak ke hospital, sekiranya tidak terlalu serius, maka kita bolehlah mencuba teknik baby sebelum dia menjadi lebih teruk. Kita kena jadi bronchitis ke pneumonia dan ikut kajian dalam PhD 2015, 16% kanak-kanak meninggal disebabkan pneumonia. Disebabkan kahak yang berpanjangan dalam badan. So biasanya kita akan lepas kita bedong, position kepala dia akan lebih rendah daripada kaki. Kita tinggikan bahagian tingkap. Bahagian rumah saya bagi mana kita buat tepuk ni untuk melonggarkan kahak-kahak yang ada. Dan sebab kahak ni dia ada beberapa bahagian. Satu, dua dekat kepala dan dekat belakang. So cara dia adalah kita tepuk macam ni. Setepuk berapa kali nak kena dia sampai 15 minit lah. 15 minit dan 15 minit. Setepuk ni dia tidak sekental, dia buat tepuk. Maknanya tak kacau perut dia ke? Tak kacau. Dan dia baby dia akan rasa lebih tenang. Dan macam kita dua-dua ni. Macam kita dua-dua. Kadang-kadang baby boleh tertidur disebabkan tepuk ni. Sebab dia rasa selesa. So kita tepuk macam ni 15 minit dekat depan kan. So lepas tu baru kita pusingkan baby, baringkan kepala macam juga. Macam ni juga dekat belakang pula. Tapi maksudnya kita kepala kena sehingga masih lagi tinggi begini. So
tepuk juga, tepuk. Dan macam ini kata tadi untuk buat air, wap steam itu, kita panggil steaming. Steaming itu untuk bila kita dah tepuk, kahak-kahak tu dah longgar. So bila dia longgar, Mana kita steam dulu kan ataupun kita tepuk? okey, kita tepuk dulu dalam 15 minit dan kemudian kita steamkan dengan tepuk. Bersihkan tepuk macam ni sebab Barangkali